Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel. So kembali lagi kita dalam segmen mereact guys. So kali ni kita nak react pula cerita seram daripada Jana Nick. So kita akan react lah video, apa kata, video reaction daripada Jana Nick, video seram lah, pengalaman seram dia bersama host kita. Kita tak tahu lah. So jom kita tengok reaction kisah seram Jana ni dengan orang sebelah aku. Dia cakap, sebenarnya macam ni Jana, I susah nak rehearsal dengan you sebab every time I nak rehearse dengan you, ada benda akan kacau I. Dia akan macam hang borak dengan aku ni, tapi hang borak orang sebelah aku. Dia akan macam tu lah. Ya, benda ni hidup dalam darah kita. Dalam darah. So kalau kita tak buang, lama-lama badan kita akan makin sakit. And then kita akan makin susah nak terima ilmu agama. Assalamualaikum, welcome to Sembang Seram. Guys, kalau episod minggu lepas kita ada Dini Stasman, okay? Tapi sebelum aku interview dekat hampa boleh subscribe, like, share, tekan bell untuk turn on notification. Terima kasih guys, terima kasih yang pernah pada support podcast aku ni. Yang baru nak tengok video ni, please guys, tanpa hampa macam mana lah YouTube aku nak naik, please lah tekanlah button subscribe tu, tekan je weh. Okay guys, aku buat pertama kalinya, aku sebenarnya nervous ni, sebab dia ni aku tengok drama dia daripada aku kecil lagi. So dia lah seorang pelakon. Ingat aku veteran ke? Seorang pelakon, seorang pengacara, satu Malaysia kenai. Tak lain, tak bukan, suami, bini kepada Dini Stasman. Kenapa suami Bini kepada Dini Stasman. Jana Nick. Hai, Assalamualaikum. Yeah, Jana Nick. Weh, ni first time Jana follower paling ramai yang main Sembang Seram. Kau nak tahu tak? Dulu kan, Jana Nick dulu ni crush aku dulu. Masa aku kecil-kecil, aku selalu simpan gambar dia kat wallpaper. Kena hantar, tak boleh kan, bini orang dah sekarang. So kita kena tu lah, tak boleh kan. Sebab aku suka tengok dia berlakon dan lakonan dia. Kalau dia bawa watak sedih tu, kita dapat rasa watak sedih dia tu kan. So tu lah cerita dia. So jom kita sambung. Wah, carut aku ke? Betul, 6.2 juta weh. Okay. Aku berjaya bawa mai orang 6.2 juta. Aku rasa kalau aku tak kenal Dini, aku rasa Jana tak mai pun. Dini paksa aku. Sebab alhamdulillah aku baik dengan Dini. So dapat adjust Jana. Terima kasih Jana. Ya. Terima kasih Mai. Terima kasih sudi dengar kisah saya. Jana, kami tak pernah shoot sama-sama. Ya. Kami tak pernah tak pernah ada chemistry tu lah. Sekarang kat sini baru kita nak test. Ya. Yeah. Tak pernah bekerja sekali. Tapi orang Kedah sekali weh. Kita orang Kedah sama-sama tak ke mana orang kata. Ya, orang kampung. Tapi Jana memang apa yang aku boleh abang hang, waktu sebelum aku masuk Hero Maja, aku memang dah tengok hang punya drama semua benda lah. So bila hang kat sini, sebab tu lah aku ada rasa nervous tu. Hang kena faham. Okay. Hang pula pengacara nanti nak buat TikTok live apa semua tu, aku dah tengok hang kat IG betul. Lagilah. Okay. Lagilah aku nervous. Tak payahlah, sama saya apa. Okay, Jana. Tapi dekat sini Jana, kita bukan nak sembang pasal hang punya career lah. Ya. Sebab last week Dini ada cerita pasal camping. Pasal baca buku semua tu. Aku tak mahu tahu berapa chapter semua tu. Kalau boleh aku tak mahu tahu. Tapi kalau nak cerita okey je. Tak. Aku nak tahu kejadian selepas tu. Sebab aku rasa ramai ni yang nak tahu ni, apa jadi kat camping tu sebenarnya. Okey. Kesinambungan bagi cerita Dini adalah selepas kita balik daripada camping tu, esok tu, so mama tanyalah, Angah, siapa ampun pakat balik habis tu, kata nak tunggu kan. Kata nak biar Dini balik seorang, balik dua-dua sekali. Dia cakap, so panjang ceritanya. So kita pun cerita lain, kita kena kacau 3 jam tu kan. Pada habis kena kacau tu, mama pun cakap, sebenarnya mama pun kena juga. Mama kena tindih, kena terekam. Kena terekam? Kena terekam dengan satu lembaga hitam dan tinggi.
Kalau tinggi ni apa benda selalunya? Aku rasa hantu raya lah sebab tu ladang durian. Kebun durian. Memang durian Musang King. Yang durian ladang yang berbuah. Yang memang ladang yang dijaga. Buah dia dibalut elok semua kan. So aku rasa biasalah. Mestilah ladang-ladang ada penjaga kan. Oh, memang hantu raya kalau penjaga? Aku rasa hantu raya lah. Jangan tanya aku bukan ustaz. Hantu raya ni yang aku tahu dia memang suka perempuan. Ya, dia suka perempuan. Dia suka kalau orang baca-baca buku tu dia suka lah. Faham. Ya, so pengajaran dia jangan baca buku di dalam hutan. Jangan seronok sangat di dalam hutan. Tak kisahlah dah kahwin. Sebab cara Dini cerita tu dia seronok sangat. Yang dah halal pun tak boleh baca, apatah lagi yang tak halal kan. So jangan baca-baca buku di mana-mana. Boleh di mana-mana. Jangan di rooftop dalam hutan. Ya, jangan di rooftop. So lepas pada hampa balik tu tak ada apa kena kacau dah? Tak ada. Oh, faham. Waktu Mama cerita tu, Mama keadaan macam mana? Mama first time kena kacau ke macam mana? Mama jenis tak percaya sangat. So bila dia kena tu, dia cerita tu, kita rasa macam tally lah dengan perasaan kita yang kita rasa macam benda tu tinggi kan. Bila Mama cakap benda tu tinggi, hitam, kita macam okey lah. So birthday hang time tu memang nightmare habis lah? Tak adalah nightmare. Dia untuk I benda tu memorable lah. Tak nightmare lah. I dah biasa dengan benda-benda macam ni. Dah biasa Weh, Jaina ni dah biasa You ada pernah cerita pasal kisah-kisah seram yang sebelum-sebelum ni dekat mana-mana podcast? Tak pernah. Sebab I rasa macam bukannya tak suka kan, tapi kalau orang yang tak berada dalam situasi yang macam kami-kami ni, orang takkan percaya kot kan. Dia macam kalau orang-orang yang dah biasa melalui macam kita-kita ni akan rasa macam sebenarnya kita kena terima dalam dunia kita ni ada dunia orang lain, kita berkongsi. Nampak? Dalam kalangan kita ada juga makhluk-makhluk lain. Yes. Okey Jana, dekat Sembang Seram ni memang dia penat sangat lah kalau hang ada cerita kisah-kisah seram, pengalaman-pengalaman seram. Kalau member yang ada cerita seram, dia adalah ahlukan untuk bercerita. Maksudnya apa? Cerita-cerita seram. Aku kena cerita lah kan? Yes. Oh, okey. Aku ada banyak lah. Ada banyak. Hang boleh pilih lah timeline dia nak yang mana. Okay, kan? kita start daripada awal kali. Start paling awal sekali aku first kenal hantu Dalam seumur hidup aku, aku pernah berdepan dengan hantu sekali lah. Okey. Sekali. Maknanya yang betul-betul aku nampak sekali. Depan betul-betul nampak sekali. Ya. Okey. So first aku start mengenali hantu masa umur aku 7 tahun. Darjah satu ni aku tinggal di Sri Saujaya Condominium Center. Sentul pula. Sentul. Oh, Sri Saujaya Condominium Sentul. Dah duduk KL lah time tu. Yes. Aku memang membesar KL. Aku je yang kadang-kadang duduk ngentuk aku. Mak aku memang stay KL. Okey. So masa aku 7 tahun tu first aku nampak hantu adalah time tu petang, pukul 4 petang. So mak aku suruh pergi beli kicap. So pergi beli kicap. Biasalah budak-budak mak akan suruh macam pilah belikan kicap kat kedai runcit kat bawah. Budak kan suka pergi kedai kan. So aku sukalah pergi kedai bila mak suruh kan. So aku ajak cousin aku lelaki, teman aku. So cousin aku pun teman aku. So kita macam 2 orang lah. Jom lah lari kita pergi ni kan. So kita pun jalan slow nak menuju ke lift. So lift dia macam ni tau. Depan lift ini jalan koridor aku ni. So hang imagine ni lift. Ini koridor aku jalan. So bila aku jalan ke sini, aku akan terus nampak lift kan. Kan? Betul. So bila aku jalan ke sini berdua dengan cousin aku. So belah kanan ni ada bilik pilih bomba. Bilik pipe. Kan? So masa jalan tu aku pun pandang bilik pipe aku. Cousin aku ni dia jalan tengok lift je lah. Dia tak tengok pun bilik pipe. So bila aku jalan tengok bilik pipe tu, aku macam aku nampak hantu Pontianak. Nampak depan-depan tu weh. Ya. Pukul 4 petang. 4 petang? 4, tapi gelap lah dekat area lift kan. Dari satu, ingatan masih fresh? Masih fresh. Sampai sekarang? Hantu tu aku ingat lagi muka dia macam mana. Astaghfirullahalazim. Ya. Hantu tu, aku nampak dia, rambut dia panjang. Dalam bilik pilih bomba tu. Gelap lah dalam bilik tu. So pilih bomba ni dia macam pintu yang 2 tau. Tahu tak pintu yang 2 tu yang macam terbuka macam tu kan? Ya. So bila kita jalan ke arah sini, ke arah lift, pintu dia terbuka sebelah sini. So kita akan automatically nampak penjuru sebelah sini. Kalau kita jalan dari sini. Yes. So dia terbuka sebelah sana. Pintu ni macam pintu ni je kan. Dia terbuka macam ni. So bila aku jalan aku nampak penjuru sini. So aku tengok, aku nampak hantu tu.
Rambut panjang, baju putih, kusam, lusuh, muka hitam. Muka hitam. Muka hitam. Astaghfirullahaladzim. Muka hitam, baju dia lusuh, ada macam darah-darah, ada hijau-hijau. Lusuh putih yang Ya lusuh. Allah, takut. Umur panjang. Tu, and then bila aku nampak tu aku macam aku terjerit kan. Aku macam kan. Umur 7 tahun aku jerit lah kan. So macam cousin aku tanya kenapa? Cousin aku tanya kenapa? Apa? So aku macam tak ada apa. Sebab aku 7 tahun. Aku fikir yang penting kena ambil beli kicap mak aku tu kan. Allah. And aku tak nak cerita sebab aku takut cousin aku takut. Kan? So aku rasa macam tak apalah, yang penting kicap. Wish, bagus lah anak yang bagus ya, Soleha. Boleh bincang apa yang mak you. Ya, tapi apa yang aku nak cakap pasal hantu kan. Bila orang selalu cerita hantu. Aku punya pertemuan aku dengan hantu untuk pertama kali seumur hidup aku tu adalah hantu ni hang takkan nampak dia solid macam manusia tau. Faham? Manusia kan solid. Hang tahu manusia kan nampak macam ada 3D, hang tahu 3D yes. kan manusia punya badan kan. Tapi hantu ni dia macam 2D. Dia macam projector. Yes. Dia akan nampak macam projector, macam sama-sama, faham tak? Dia bukan legam. Faham. Itu aku punya first tengok hantu lah dalam hidup aku. Ya Allahu Akbar. So nak jadikan kita pun beli kicap. Beli kicap kan. So cousin aku dah tanya ni, kenapa kan dia terjerit kan? So aku cakap tak ada apa, aku diam je. Memang aku diam je, aku pergi beli kicap, balik naik lift balik. Nak lalu balik ni depan pipe tu. Astaghfirullahaladzim, nak lalu balik tu. Nak lalu balik depan pipe tu kan. So lift pun buka. Lift buka ni kan. So maknanya bila lift buka, aku punya pandangan koridor tu jadi belah sini lah. Yes. Kan koridor aku jadi sebelah sini. So bilik pipe tu pun belah sini kan. Pintu terbuka sebelah sini pula. Yang sebelah tadi belah sini. So bila dia ubah belah sini, hang daripada sini hang nampak penjuru sini pula. Faham tak? Allah. Kan? So buka je lift tu. Aku tengoklah balik bilik pipe tu kan. So penjuru tu kosong. Masa aku duk tengok tu, cousin aku jerit, "Jana!" Dia lari. Kesian nampak. Lari. Dia lari tinggalkan aku. Ada kantoi pula. Dia lari tinggalkan aku macam aku pun lari lah. Dah dia lari. Masih pegang. Ya, kicap kena pegang. Kicap penting. Kicap penting. Weh, gila. Kicap penting. Weh, gila. Allahu Akbar. So aku tanya lah cousin aku kan. Sebab aku tak cerita kat dia aku nampak apa. Aku tanya hang lari jerit apa dengar nampak apa kan. So aku nampak perempuan Pontianak. Dia nampak sebiji je aku nampak. So dan kita tahulah rupanya dekat kondo tu banyak orang bunuh diri. Itu sebelum tu So guys, itulah kisah seram tadi. So aku tak nak teruskan, dia macam menyeramkan tau kadang-kadang. So kita akan sambung ke part 2 nanti. So terima kasih dan jangan lupa untuk tekan like, subscribe and turn on notification. Dan kita akan jumpa lagi di next video. Ciao.